Hai guys. Okay, sekarang kita dekat Sungai Bil dan hujan guys. Okay, so bila hujan, apa yang kita nak buat? Kita nak tengok betapa excellentnya performance Kodi 10. Right. So di belakang saya sekarang ni adalah Bestona yang saya telah pun menggunakan dia ataupun telah pun berada dengan kami selama 2 tahun. Okay, hujan, panas, ribut, semua dah kena dengan dia. Jadi kalau kita tengok keadaan ni sekarang, orang akan tanya, Kamil, kau tak pakai raincoat ke? Kau tak takut ke bocor? Guys, ini dia bukti hujan lebat saya memang tak pakai raincoat. Okay, sebab apa? Sebab teknologi yang digunakan, material yang digunakan tidak memerlukan kita unless hujan tu berterusan melebihi 6 jam. Okay, akan tetapi ada raincoat. So dekat Ustona belakang, aku saja bubuh. Sebab ini first time aku bubuh raincoat ni, nak bagi rasmi. Okay, sengaja nak tengok material dia kan. So tengok nampak tu. Air jatuh guys. Tengok guys air dia. Kan? Kan? Tengok. Mantap. Okay. So guys, seperti yang aku beritahu, when we buy something, we make sure that it's worth the money you spend. And dari segi ni, sebuah kemah dari Kodi adalah satu investment, okay, yang sangat berbaloi. Right? So untuk dapatkan kemah kualiti yang tidak akan memberikan anda sakit kepala, tak payah fikir pasal bocor. Okay, tengok air keluar, nampak? Air dia keluar kat sini. Sebab apa? Air yang tertangkap kat dalam ni, okey, kat dalam ni, dia akan masuk, dia akan lalu sini semua, dia keluar kat tepi ni. Nampak? Dia ada irrigation point. Okey? Every point ada irrigation, nampak? So, inilah dia air hujan. Nampak guys? Air hujan guys. Yes. Okey, hujan lebat. Hujan lebat guys. Dan walaupun hujan lebat, tapi kita yakin. Tak tahu. Okay. Kita yakin dan kita boleh depend on Kodi 10. Dapatkan Kodi 10 anda di Escape 4 Seri Kembangan dan gunakan kod Kodi 10. Ya, walaupun anda nak beli Kodi apa pun, gunakan Kodi 10, sebut nama Kamil Kodi the Camper dan anda akan pasti dapat sesuatu yang manis-manis. Check it out. Peace.